Kalau kita betul-betul hayati ya, banyak penipuan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim itu sendiri. Penipuan yang dilakukan oleh kepimpinan-kepimpinan yang ada dalam kerajaan semasa PRU 15. Dan dalam masa yang sama, LCS itu benar-benar wujud dan bukan satu fitnah. LCS bukan satu fitnah yang saya cuba nak cerita dan cerita. Ini bukan fitnah. Ini memang benar-benar berlaku dan ketirisan duit rakyat sebanyak 6,000 juta. 6,083 juta. Satu jumlah yang besar. Malah jumlah ini 3 kali ganda daripada 1MDB. Tak terhenti di situ. Pada PH1.0 ditambah lagi kalau tak silap saya dalam 3 bilion menjadi 9 bilion lebih. Selepas pada itu ditambah lagi menjadi total keseluruhan adalah 11.2 bilion. Takkan kita nak diam kan? Biar orang lain pick up pasal isu-isu yang lain. Tak apa, saya akan terus bersuara tentang LCS. Kerana ini adalah penipuan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Malah kalau kita cerita ketirisan 6,000 juta itu 3 kali ganda daripada 1MDB. Almost 3 kali ganda lah. 1MDB dalam 2.4 bilion. Okay. And then kes dia agak complicated. Tetapi dalam kes LCS, ketirisan LCS ini very straightforward. Kenapa kerajaan hari ini tidak melakukan pendakwaan ke atas orang yang sepatut bertanggungjawab ialah menteri ketika itu adalah Zahid Hamidi. Ini yang kita harus bersuara. Allah Subhanahu Wa Taala pun ditipu. Menggunakan kalimah Allah bersumpah atas nama Allah di dalam PWTC. Wabillahi watallahi dan sebagainya. Last sekali dia kencing rakyat dengan menggunakan nama Allah. Yang menyedihkan kita, saya agak terkilan jugalah. Ini sudut pandang saya sebagai rakyat. Walaupun saya menyokong pembangkang. Saya terkilan juga dengan kepimpinan PAS. Saya harap kepimpinan PAS janganlah tertipu buat kesekian kali. Dah berapa kali PAS nak kena tipu dengan UMNO ni? Saya lihat bila tadi Taqiyuddin juga dan beberapa kepimpinan di dalam PAS menyertai tak tahulah mesyuarat ke apa program yang dipengerusikan oleh Ashraf Wajidi. Kita kena noktahkan. Kalau kita betul-betul nak satu perubahan yang besar dalam negara kita, dalam landscape politik kita, kita perlu lakukan satu perubahan yang besar. Okay. Wajib kita tolak UMNO. Kenapa saya tak menggunakan harus? Wajib kita tolak UMNO. Selagi kita bermain wayang, UMNO ini akan terus bermain wayang. Kita kena faham, mereka menang 26 kursi itu pun no Anwar, no DAP. Dan no bersatu, tak apalah. No Anwar, no DAP. Tetapi hari ini apa yang berlaku? Dah 3 tahun mereka masih lagi bersama dengan DAP. Tetapi dalam masa yang sama, mereka cuba buat apa? Kononnya nak berpaut dengan PAS. Apa yang dilakukan oleh Ashraf Wajidi, Zahid Hamidi ini adalah mereka tahu mereka akan ditolak secara total oleh rakyat. Dan apakah keperluan PAS ini untuk terus membentukkan kerjasama dengan UMNO? Kalau kita boleh lakukan 30-30 di Terengganu, insya-Allah kita juga boleh lakukan perkara yang sama. Kita hanya perlu ada ketegasan saja. Kita kena ingat entiti sesebuah parti politik ini hanyalah platform saja. Yang akan menentukan bukannya ahli parti. Berapa persen saja yang menyumbang kepada peti undi. Majoriti rakyat kebanyakan. Hari ini rakyat beri sokongan kepada PAS kerana mereka melihat PAS itu masih lagi clean. Kenapa kita nak bercampur dengan pemimpin UMNO yang korup? Tiada keperluan. Ini yang menyedihkan saya.
Kita dah tak boleh. Macam saya cakap lah. Kita makan mi, ada daging babi. Kita buang daging babi, tapi kita makan. Kasar bunyi kan. Tapi itulah yang berlaku kalau kita nak membentuk satu kerjasama dengan UMNO. Kasar bunyi, tapi itu adalah realiti. Hari ini mereka menggunakan, kita perlu bersatu demi masa depan Melayu. Nonsense. Kalau betul demi masa depan Melayu, kamu dah keluar daripada kerajaan luar tabi'i hari ini. Kamu masih lagi ada dalam kerajaan. Kamu masih lagi bersama dengan DAP. Dah 3 tahun. Sebab itu saya katakan hari ini jangan tertipu buat kesekian kali. Hari ini rakyat meletakkan harapan yang besar kepada PAS. Tetapi kalau PAS acuh tak acuh masih lagi nak membentukkan kerjasama kononnya. Seolah-olah kamu tidak yakin dengan diri kamu sendiri. Hari ini pun rakyat beri sokongan kepada PAS. Bukannya kata PAS adalah sebuah parti yang terbaik. Tidak. Hari ini rakyat beri sokongan kepada PAS atas dasar apa? Pendekatan pilih yang kurang mudarat daripada yang lebih mudarat. Iaitu kita pilih PAS kerana kurang mudarat daripada yang lebih mudarat. Kenapa kita nak bercampur lagi dengan parti UMNO ini yang jelas menipu rakyat? Gunakan. Apa tanggapan rakyat kepada parti PAS jika sekiranya masih nak membentukkan kerjasama dengan UMNO? Orang akan kata PAS 2 kali 5 juga dengan UMNO. Bagi saya tak relevan. Sebab itu saya kata, hari ini mereka terdesak. Saya cakap terang-terang, kalau PAS ada ketegasan, ketetapan, imam apa sekalipun, kalau satu partilah kita bergerak, insya-Allah rakyat akan bersama dengan anda. Saya yakin rakyat akan bersama dengan anda. Saya yang tidak berparti ini hampir pagi, petang, siang, malam, dah hampir 3 tahun bercakap, beri sokongan kepada PAS. Beri sokongan kepada PAS. Kalau siapa yang nak jadi orang politik sekalipun, pergilah masuk join PAS, bukan parti-parti yang lain. Dan kita perlu ingat benda ni. Hari ini, mereka gunakan nama demi penyatuan Melayu, demi masa depan Melayu. Itu adalah satu pembohongan. Kalau betul demi penyatuan Melayu, masa depan orang Melayu, kenapa kamu tak keluar sehingga hari ini? Dan tak mustahil, Zaid Hamidi mungkin boleh buat kejutan. Last minute, dia akan hentam DAP. Kononnya DAP itu ni. Tak percaya tengok. Ini wayang dia, kenapa? Just nak dapatkan sokongan semata-mata. Kita jangan terpedaya, kita jangan tertipu. Dan seperti mana yang saya katakan, saya baca sikit dia. Saya bagi dalam 10 minit. Saya akan stress up tentang perolehan LCS. Okey. Saya amat terkilat juga dengan kepimpinan pembangkang kenapa tidak beri penekanan terutama sekali ketirisan LCS ini. Ini adalah peluru yang hebat yang kita boleh guna untuk melawan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan kepimpinan DAP itu sendiri. Bukan saja keterlibatan Zahid Hamidi secara langsung sebagai menteri, tetapi Anwar Ibrahim itu sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Ini adalah laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara iaitu PAC, Parlimen ke-14. Anda boleh Anda boleh print benda ini di dalam, dia ada 247 muka surat. Ini adalah laporan PAC. Ini bukan saya reka, bukan WSI reka ke, tak ada. Tetapi ini sepatutnya kita jadikan peluru yang paling besar sekali untuk kita lawan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Kenapa kita nak bentukkan kerjasama dengan UMNO? Sedangkan hari ini UMNO dikuasai oleh Zahid Hamidi. Bukankah itu satu kebodohan? Adakah selepas pada ini PAS nak menghalalkan ketirisan 6,000 juta duit rakyat ni? Sebab itu saya kata tiada keperluan untuk membentuk apa-apa kerjasama dengan UMNO. Adakah dengan kita bentuk kononnya demi penyatuan, demi itu, demi ini, demi agama, itu semua pembohongan. Kalau katalah demi agama, kamu dah bersuara kepada DAP tentang kalimah Allah, tak ada sepatah haram pun. Tentang penjualan MHB 30% kepada
kafir laknatullah, iaitu BlackRock. Kamu tak bersuara pun. Itu tentang kedaulatan negara. Dan banyak lagi lah beratus isu yang ada dalam negara. Pemimpin-pemimpin UMNO diam 1000 bahasa. Sebab itu saya kata, jangan pas heret orang Melayu, disebabkan percaturan politik anda dan rakyat give up dan tak keluar undi. Ini adalah satu kerugian kepada kita. Saya baca, apa yang saya bagi penekanan ini kerana bersandarkan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara iaitu PSC. Siapakah yang ada dalam PSC? Anda boleh print, dia ada 247 muka surat. Yang best kat dalam ini adalah ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC, Parlimen Penggal ke-14. Pengerusinya Ipoh Timur, Tuan Woh Kah Woh. Tuan Wong Kah Woh adalah daripada DAP. Ini daripada DAP ni, dia pengerusi PSC masa tu. Datuk Seri Panglima Hajah Azizah, saya bacalah banyak nama ya. Nurul Izzah sendiri. Nurul Izzah sebagai naib pengerusi dalam PSC. Datuk Muhammad Nizar, Puan Wong Syukur Keluang, ini DAP. Sebab itu saya kata DAP pun menipu kita. Fazli Syahari, Dr. Muhammad Hatta, Lumut, Ahmad Tamizi, Sheikh dan ramai lagi ya. Jadi salah seorang yang nama yang prominent adalah siapa? Nurul Izzah sendiri. Nurul Izzah sebagai naib pengerusi di dalam PAC. Jadi, dan dalam masa yang sama, dia ada wakil tetap dia. Wakil tetap kerajaan dalam PAC, ex officio PAC Parlimen, Jabatan Peguam Negara. Adalah wakil tetap setiap kali mesyuarat PAC. Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Kementerian Keuangan, MOF. Jabatan Audit Negara. Jabatan Accountant Negara Malaysia. Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Unit Perancang Ekonomi, EPU. Jadi ini adalah wakil tetap kerajaan dalam PAC. Ini fakta, ini bukan kata sembang kosong. Jadi sekarang ini apa yang saya nak highlight, dia ada 247 muka surat. Jadi mereka telah pun mengenal pasti memang ada ketirisan ke atas. Anda boleh baca, saya dah baca. Ringkasan eksekutif laporan PSC Parlimen. Saya baca sikit je. Pada peringkat awal, status bayaran telah dibayar sebanyak 6.083 bilion. Terbalik tapi saya baca lah. Jadi telah dibayar sebanyak 6,000 juta. Ketika itu ini ketika itu. Lepas pada tu, bila Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, memandangkan kita memerlukan Littoral Combat Ship ni, LCS ini. Jadi Tun Dr. Mahathir tambahkan lagi lebih kurang dalam 6.083 bilion menjadi 9.1286. Tambah lagi 3 bilion. Penambahan 3 bilion. Di era Tun Dr. Mahathir PH 1.0 tu, yang hilang 6 bilion tu dah satu bab. Yang kita persoalkan ini yang hilang 6 bilion ni. Tetapi Tun Dr. Mahathir tambah lagi 3 bilion menjadi 9 bilion. Pasal kita memerlukan kapal pesisiran pantai ni, Littoral Combat Ship ni. Jadi penemuan penemuan PSC. Detail design belum dimuktamadkan. Detail design belum dimuktamadkan, dah bayar 6,000 juta. Kelemahan perancangan perolehan, scope of work, pembinaan kapal, pemilihan peralatan utama, perubahan reka bentuk, variation order, pertukaran peralatan keutamaan, kelewatan projek, denda lewat, kelemahan klausal, bla 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 bla. Banyak.
Jadi perubahan reka bentuk daripada Sigma kepada Gowin dilakukan oleh siapa? Zahid Hamidi. Itu adalah kenyataan rasmi yang diberikan oleh Panglima Tentera Laut ketika itu. Anda boleh rujuk. Perolehan peralatan utama. Ini adalah faktor kegagalan. Ini adalah laporan PSC. Bukan WSI tulis sendiri. Perolehan peralatan utama. Kelewatan memuktamadkan detail design. Okey, bila dia dah tukar daripada Sigma kepada Gowin, so totally change keseluruhan perancangan asal lah. End user nak Sigma. End user ini adalah tentera laut itu sendiri. Mereka sudah mengenal pasti kapal-kapal yang sepatutnya diperoleh oleh kerajaan Malaysia ataupun dibeli oleh kerajaan Malaysia. Tetapi last sekali campur tangan Zahid Hamidi ketika itu, dia tukar daripada Sigma kepada Gowin. Ini kenyataan PSC ya. Ini yang kita katakan salah guna kuasa. Okey, siapa yang nak pakai? Zahid Hamidi nak pakai ke tentera laut yang nak pakai? Ini masalah. Kelewatan mengutamakan variation order. Kelewatan dalam pembinaan kapal, skop stop of work oleh subkontraktor projek LCS, pelantikan syarikat CAD dan CED dalam proses pembelian peralatan. Masalah aliran tunai BNS. Cost overrun. Okey. Tak apa, saya... So actually dia ni banyak tau. Perancangan perolehan ini berlaku pada letter of intent. Okey, saya tunjuk. Tak apa pasal kita nak semua tahu. Ini adalah anda boleh dapatkan daripada, saya nak semua sekali boleh print out. Dia ada 247 muka surat di dalam laman web Parlimen pun ada. Type je LCS PSC. Okey, perolehan ini letter of intent pada 15 Oktober 2010. Lepas itu 2011-2012 Zahid Hamidi menjadi Menteri Pertahanan ketika itu. Dia menjadi Menteri Pertahanan sejak 2009 lagi. Okey, lepas pada itu 16 Disember LOA. Ini yang kita kata LOI, Letter of Intent. Selepas pada Letter of Intent tu macam Memorandum of Understanding lah. Lepas pada itu LOA. Macam yang Anwar gunakan MOU, MOA, Memorandum of Agreement. So Letter of Award pada 2011. 2011, lepas pada tu kontrak ditandatangani ini 2014. Serahan LCS Serahan LCS 1 sepatutnya 2019. Serahan Littoral Combat Ship yang pertama sepatutnya April 2019. Sekarang dah 2000 berapa ni? Sekarang dah 2026. Dah 7 tahun. Tak sampai-sampai lagi. Sehingga kali ini. Dan sepatutnya serahan LCS yang kedua sepatutnya Mac 2020. Serahan LCS 2 dan LCS 3. Okey. Manakala serahan LCS 4 pada tahun 2021. Lepas pada itu serahan LCS yang kelima sepatutnya berlaku Ogos 2022. Dan serahan LCS yang ke-6 sepatutnya 2023. Jadi benda ini tidak berlaku dan sekarang ini adalah 2026. Okey, saya make it short lah. Okey. Jadi pembayaran telah dibayar sebanyak 6,000 juta. Sedangkan satu kapal pun tidak siap. Jadi sekarang ni kita nak salahkan siapa? Takkan kita nak salah Kerani Cabuk yang buat keputusan pembayaran bilion-bilion, bukan RM100, bukan RM200. That means orang yang menjadi menteri ketika itulah yang harus bertanggungjawab. Bagaimana kamu boleh
endorse, bagaimana kamu boleh memberi kelulusan untuk MOF membuat pembayaran, dan ianya terlibat juga dengan Kementerian Keuangan, iaitu ketika itu adalah Najib Tun Razak. Bagaimana kamu boleh buat pembayaran sebanyak 6,000 juta tetapi satu kapal pun tak siap? That mean kat sini ada benda yang tak kena. Dalam apa-apa jua sekalipun, procurement, dia akan ada prosedur-prosedur yang sepatutnya sebelum kita membuat pembayaran. Okey, saya baca, ini adalah muka surat 7. Pasal saya nak buat VTT sebenarnya ni. Okey. Lepas ini saya naikkan sahabat-sahabat. Okey, ini adalah di muka surat 7 daripada 247 muka surat. Perolehan kapal LCS TLDM, ringkasan, rumusan dan show PSC. Bukan saya yang buat ni. Ini Nuri Izzah pun salah seorang yang ada dalam tu, termasuk dengan kepimpinan DAP. Ringkasan rumusan, kerajaan membayar RM6.083 bilion. Namun tiada kapal LCS yang siap. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendah oleh MINDEF dan BNS dalam pelaksanaan projek. Okey. Ini adalah ringkasan pandangan TLDM, pandangan end user yang nak guna kapal tu. Selaku end user tidak diendah oleh MINDEF dan BNS dalam pelaksanaan projek. Jadi, dia buat kepala dia sendiri. MINDEF itu siapa? Menterinya adalah Zahid Hamidi. Due diligence dilaksanakan namun gagal mengesan masalah keuangan BNS. Kedudukan keuangan BNS lemah dan kritikal akibat salah guna kuasa. Okey? Dah ada kat sini stated salah guna kuasa. Pelantikan CED merugikan syarikat. Terma kontrak lemah dan tidak memihak kepada kerajaan. Terma kontrak itu pun tidak memihak kepada kerajaan. Detail design masih belum dimuktamadkan oleh kerajaan dan syarikat. Ketika itu dah bayar, detail design pun tak boleh nak dimuktamadkan. Cost overrun sebanyak 1.4 bilion. Ivan 3 dianggarkan bernilai RM1.7 bilion dan 15% daripadanya sudah usang, obsolete. Okey. Itu ringkasan. So ringkasan show. Laporan JKSTU PKK berhubung perolehan LCS dinyah klasifikasikan sepenuhnya. Insiden perubahan reka bentuk kapal dijadikan pengajaran. Yang menukar reka bentuk ni, yang bersetuju, yang bagi kelulusan adalah Zahid Hamidi. Perolehan alatan kelengkapan pertahanan negara perlu mengutamakan keperluan end user. Okey. Sepatutnya ia perlu mengutamakan keperluan end user, iaitu TLDM, tetapi Zahid Hamidi menggunakan kuasa dia sebagai menteri ketika itu menukar daripada Sigma kepada Gowin. Ini adalah salah guna kuasa. Kenapa tak diheret ke muka pengadilan? Okey. Keperluan pembentangan perancangan perolehan ketenteraan substantif kepada JKPK, pertahanan dan keselamatan melibatkan pihak berkepentingan. Pentadbiran kontrak kerajaan diperkemaskan bagi meminimumkan VO, bagi mengelakkan kenaikan kos projek. Okey, ini adalah yang disyorkan oleh jawatan kuasa PSC. SPRM perlu mengambil tindakan ke atas penemuan laporan PSC. Nampak tak? Dah ada instruction yang disyorkan oleh PSC. SPRM perlu mengambil tindakan ke atas penemuan laporan PSC, laporan JKSTU PKK dan laporan pengaudit forensik. Kenapa SPRM tak ambil tindakan? Okey. Tapi sebenarnya SPRM dah siap laporan SPRM pun. Dah hantar kepada AG. Cuma AG tak bawa kes ini ke muka pengadilan. Itu saja. MINDEF melihat semula option dan penetapan hala tuju terbaik bagi LCS memastikan wang awam. Ini adalah wang kita semua. Dibelanjakan secara bertanggungjawab. MINDEF perlu membentangkan laporan kemajuan projek LCS setiap 3 bulan. Ini sure. Tak apalah. Saya ini adalah muka surat 9 adalah laporan. Dia ada 247, tapi saya nak pergi kepada ni lah. Saya pergi kepada
Sekejap. Sekejap guys. 3 kali Jumaat guys. Okey, saya pergi kepada ni lah. Rumusan dan syur jawatan kuasa. PSC ya. Rumusan dan syur jawatan kuasa. Rumusan PSC Parlimen. Secara keseluruhan PSC Parlimen merumuskan perkara tersebut. Selepas mereka dah bermesyuarat dan sebagainya dan mengenal pasti kerosakan, keterbisian dan sebagainya, PSC membuat satu rumusan di muka surat. Sekejap Muka surat 165 Kontrak, saya baca. Kontrak projek LCS diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada syarikat BNS secara runding terus. Dahlah projek tu bagi runding terus. Tak ada open tender apa semua sekali. Kerajaan telah membayar sejumlah 6.083 bilion untuk projek LCS. Namun tiada sebuah kapal LCS pun yang disiapkan. Menurut jadual asal setakat Ogos 2022, masa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, sepatutnya 5 buah kapal LCS harus disiapkan dan diserahkan. Tapi satu pun tak siap. Kenapa tak ambil tindakan? Orang curi tin Milo merengkuk dalam penjara. Sekarang ini Zaid Hamidi diangkat jadi timbalan Perdana Menteri. Inilah kegilaan Anwar Ibrahim. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendah. Ini adalah rumusan. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendahkan oleh MINDEF dan syarikat BNS dalam pelaksanaan projek LCS pada asalnya. Reka bentuk kepada jenis Sigma pilihan TLDM telah dipersetujui oleh Menteri Pertahanan. Keputusan tersebut telah diubah oleh siapa? Zaid Hamidi. Okey. Itu kenyataan. Ada surat dan endorsement yang minit daripada Zaid Hamidi itu. Keputusan tersebut telah diubah kepada reka bentuk kapal jenis Gowin pada 11 Julai 2011 atas cadangan syarikat BNS yang dibawa kepada Menteri Pertahanan pada 8 Julai. Memetik kenyataan Laksmana Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, Panglima Tentera Laut pada ketika itu. Keputusan tersebut adalah something is gravely wrong. Ini bukan kenyataan WSI. Ini adalah laporan PSC itu sendiri. Something is gravely wrong. Kenyataan daripada Panglima Tentera Laut itu sendiri. Okay? Due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS gagal mengesan masalah kewangan syarikat tersebut. Hal ini dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion kepada syarikat BNS. Sikit lagi guys. Rumusan. Secara keseluruhan, PSC Parlimen merumuskan perkara berikut. Ini minta dengar semua. Kontrak projek LCS diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara runding bla bla bla. Okey. Okey, bertentangan surat berkeliling. Kedudukan keuangan BNS adalah lemah dan kritikal disebabkan salah guna kuasa dan kepincangan dalam pengurusan keuangan. Setakat tahun 2018, hutang syarikat BNS kepada OEM adalah sebanyak 801 juta, manakala pinjaman syarikat BNS dengan institusi keuangan adalah sebanyak 956 juta, hampir 1 bilion. Jadi yang menjadi satu kepelikan kita ni, kerajaan Malaysia dah bayar 6,000 juta tetapi BNS, Boston Naval Shipyard, masih lagi berhutang sebanyak 956 juta. Kemana duit tu pergi sebenarnya? Itu satu. Syarikat BNS telah melantik syarikat CAD dan CED. Inilah yang apa tu orang kata kong kali kong itu berlaku. Syarikat BNS telah melantik syarikat CAD dan CED untuk membeli peralatan daripada OEM. Kenapa syarikat BNS tak beli sendiri? Nampak? Kat sinilah yang kong kali kong ni berlaku. Yang kata gunakan pengurut wang, hantar duit kepada menteri dan sebagainya. Okey, tak apa. Ini menyebabkan kos pembelian bertambah berkali ganda.
syarikat CAD dan CED merupakan syarikat usaha sama antara BNS 51% dan RAD 49%, yang mana RAD mempunyai kawalan penuh ke atas CAD dan CED. Yang mempunyai kawalan penuh kepada syarikat ini adalah bukannya BNS, tetapi RAD. Siapa RAD ni? Okey, tak apa. Itu sebab itu kita kata benda ini wajib diheret ke muka pengadilan. Laporan pengauditan forensik mendapati peranan CAD dan CED dalam projek LCS amat meragukan. Ya. Ini adalah laporan pengauditan forensik mendapati peranan CAD dan CED dalam projek LCS amat meragukan. Dah ragu. Okey. Pengauditan forensik mengatakan amat meragukan, tapi kita tak dakwa-dakwa lagi, ya. Okey. Terma kontrak adalah lemah dan tidak memihak kepada kerajaan. Pembayaran LCS, aktiviti pembekalan, okey. Ini adalah luar biasa dan ini menyebabkan bayaran kemajuan LCS 1 melebihi kemajuan kerja sebenar sebanyak 21.1%. Dahlah kapal tak siap. Dia bayar lebih pula, 21.1%. Bayaran sebanyak 63.8% berbanding kemajuan kerja sebenar sebanyak 42%. Okey, ya, tak apa. Relax, kita santai-santai lah. Ini untuk kita punya pengetahuan. Pasal saya sering lontarkan pasal LCS ini, dan sudah semestinya saya melakukan pembacaan lah, bukan saja nak lambung cerita, nak buat isu, tidak. Ini adalah laporan PSC. Sehingga kini detail design masih belum lagi. Ketika itu detail design pun masih belum lagi dimuktamadkan oleh kerajaan. Duit dah bayar. Dan syarikat BNS hari ini menyebabkan VO dikeluarkan secara berterusan dan membuka ruang untuk memanipulasi berlaku. Pembayaran diterima daripada kerajaan oleh syarikat BNS tidak digunakan untuk projek LCS. Ini pun satu penipuan. Pembayaran yang dibayar oleh kerajaan kepada BNS tidak digunakan untuk projek LCS sepenuhnya. Ini menyebabkan syarikat BNS menghadapi suatu kos overrun sebanyak 1.4005 bilion. Daripada amount tersebut, sejumlah 400 juta telah digunakan untuk menyelesaikan hutang lapuk projek lama NGPV. Inilah kita kata ada benda yang tak kena. Projek NGPV ni kalau tak silap saya, ini projek Tan Sri Amin Shah dulu. Wallahualam. Dah meninggal pun orang tu. Dan ada kena-mengena dengan Najib Tun Razak juga. Peralatan yang disimpan dalam stor bagi projek LCS dianggar berjumlah RM1.7 bilion dan dianggarkan 15% telah pun usang, obsolete. Okey. Show PSC, ya. Bagi tujuan penambahbaikan, PSC Parlimen mengesyorkan perkara-perkara. Laporan JKST-UP-KK berhubung perolehan 6 buah second generation petrol vessel SGPV berkeupayaan Literal Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan Malaysia dinyah klasifikasikan. Insiden perubahan pemulihan reka bentuk kapal LCS daripada Sigma kepada Gowin harus dijadikan pengajaran bagi penerah bla bla. Okey. TLDM dalam kes ini dan secara amnya bagi segala projek dan perolehan masa depan selari dengan okey. Ini yang disyorkan selepas mereka memutuskan. Ini adalah pada page 169 page 169. SPRM perlu mengambil tindakan ke atas segala penemuan laporan PSC, laporan JKST-UP-KK dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Pendakwaan harus disegerakan. Ini adalah laporan PSC. Pendakwaan harus disegerakan dan sepatutnya pendakwaan itu berlaku pada bulan 11 2022. Sebab itu Zaid Hamidi desak apa yang saya katakan sebelum ini. Ini saya nak menguatkan lagi apa yang saya katakan sebelum-sebelum ini. SPRM perlu mengambil tindakan
ahli jawatan kuasa PSC bersetuju dan mensyorkan SPRM perlu mengambil tindakan ke atas segala penemuan laporan PSC, laporan JKST UPKK dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Pendakwaan harus disegerakan. Kenapa tiada pendakwaan? Itu kita nak tanya Nurul Izzah ni. Kamu salah seorang, malah kamu sebagai naib pengerusi di dalam PSC. Kenapa kamu diamkan? Dan ini yang kita kata, Anwar Ibrahim ini adalah pemimpin yang tak boleh pakai. Okey? Kenapa kamu pula pergi angkat manusia yang bermasalah ini untuk dijadikan sebagai timbalan Perdana Menteri dan hari ini kamu diamkan kes LCS? MINDEF perlu melihat semula ke semua option dan menetapkan hala tuju terbaik bagi projek LCS dan memastikan wang awam dibelanjakan secara bertanggungjawab. MINDEF perlu membentangkan laporan kemajuan projek LCS setiap 3 bulan kepada PSC sehingga projek LCS itu disempurnakan. Jadi, poin yang besar tadi adalah ini. Okey, ini adalah agenda dia. Jadi di sini apa yang kita nak stress up dekat sini adalah PSC telah mengsyorkan dan telah pun menghantar laporan penuh ini sejumlah 247 muka surat ini kepada SPRM. Dan kenapa SPRM tidak mendakwa atas ketulisan Nabila ni? Ini yang harus kita persoalkan. Kita harap pemimpin pembangkang beri desakan yang hebat kepada, bukan desakan yang hebat macam mana, beri penekanan kepada Anwar Ibrahim. Kenapa sehingga ke hari ini tiada pendakwaan ke atas ketulisan ini? Ya, 6,000 juta ni. Ini bukan saya yang buat laporan. Ini adalah laporan SURE PSC Parlimen. Okey, anda semua boleh dapatkan laporan ini di dalam type PSC, laporan PSC, laporan LCS PSC Parlimen. Type dan print. Saya dah lama benda ni ada dan saya type dia dalam bentuk PDF. Jadi sekarang ini kamu nak menipu siapa, Anwar Ibrahim? Siapa yang kamu cuba pertahankan hari ini? Dan sebab itu saya kata, untuk pemimpin PAS, tak rasional untuk kamu nak bentukkan apa-apa kerjasama dengan UMNO selagi mana penyamun ada dalam UMNO. Hari ini, adakah kita nak menghalalkan kerosakan yang Zahid Hamidi lakukan? Ini saya tak faham dengan kepimpinan PAS. Jangan tertipu dan jangan terpedaya dan jangan kena kencing berkali-kali dengan pemimpin UMNO. Hari ini mereka ketandusan idea. Mereka gunalah kononnya demi penyatuan, demi Melayu, demi muafakat nasional. Tetapi sebenarnya dia nak lepaskan Zahid Hamidi. Adakah kita nak menghalalkan? Adakah kita lepas pada ini rakyat juga akan menolak PAS kerana PAS tidak mempunyai ketetapan dan ketegasan di dalam hal ini? 6,000 juta ni. Kenapa saya baca pasal laporan PSC? Pasal saya nak bagi tahu kepada anda semua, terutama sekali kepimpinan PAS. Adakah kepimpinan PAS nak menghalalkan 6,000 juta aktivisan ni? Ini adalah laporan PSC, bukan buat bawah pokok ketapang. Tolonglah. Saya betul-betul bukan nak kata apalah. Sebagai rakyat lah. Okay? Saya bukan ahli parti. Tapi sebagai rakyat amat-amat kecewa dengan kepimpinan PAS yang masih lagi nak mempertimbangkan membentuk apa-apa saja kerjasama dengan UMNO. Sedangkan hari ini, kalau kita betul-betul ada ketegasan, okay, saya yakin kita boleh menang seperti mana. Di peringkat pusat kita boleh menang juga seperti mana yang kita lakukan di Terengganu. Hari ini rakyat dah bijak. Kita jangan main tarik tali dalam hal ini. Kita perlu ada ketegasan, kita perlu ada ketetapan. Wajib kita tolak
UMNO itu bukan kerana kita benci kepada UMNO, bukan kata kita tak nak penyatuan. Kita nak penyatuan, tetapi adakah kita nak menyatukan pemimpin-pemimpin yang korup ini? Ataupun adakah PAS nak menyelamatkan Zaid Hamidi dan beberapa kepimpinan UMNO yang korup? Bukankah itu satu pengkhianatan kepada orang Melayu? Bukan sahaja kepada orang Melayu, seluruh rakyat Malaysia. Sebab itulah saya baca laporan PSC ini adalah laporan yang telah ditetapkan oleh di dalam parlimen. Okey, yang telah dipersetujui. Yang mana sepatutnya kes ini telah pun diheret ke muka pengadilan. Lepas tu kita nak bentukkan kerjasama. Ashraf Wajidi pula bersungguh-sungguh hari ini. Oh, kita demi Melayu lah, demi penyatuan lah, demi... nonsense lah. Please lah. Saya merayu kepada kepimpinan PAS. Jangan sampai rakyat juga hilang kepercayaan kepada kita kerana kita tidak mempunyai satu ketetapan. Terima kasih. Thanks, Datuk Sri. Ya, kita perlu ada satu ketetapan. Kita perlu ada satu ketegasan. Muhyiddin juga adalah kluster mahkamah. Bagaimana kita nak menjawab dengan rakyat? Saya satu je. Dalam hidup saya ini berani kerana benar, takut kerana salah. Sebab itu saya berani bercakap kerana saya ada pembacaan dan saya ada pembuktian. Dan ini adalah laporan PSC yang mana Nurul Izzah juga adalah naib pengerusi. Sebab itu saya kata mereka-mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang munafik. Kenapa saya cakap munafik? Sebelum PRU 15, hentam Zaid Hamidi gila-gila. Zaid Hamidi korup, LCS kita perlu bawa ke muka pengadilan. Bukan setakat itu saja. Begitu juga dengan DAP. DAP juga bermain wayang. Dan kita harap ya betul, orang tua dah boleh berehat, bagilah pada golongan muda. Masalah ni when orang tua dia bukan kata dia tak nak berehat, pasal mereka nak selamatkan diri mereka. Itu saja. Mereka banyak terpalit dalam kes-kes rasuah. Mereka nak selamatkan diri mereka je, bukan kerana apa. Okey. So saya naikkan, siapa yang nak naik boleh request untuk naik. Okey, teruskan. Assalamualaikum Abang Fly. Sorry, saya baca tu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Wan. Apa khabar? Sihat. Ya, mengenai teruskan. kes kapal tu sepatutnya benda ni aset strategik kerajaan. Dan sebelum proses tendering proses tu nak diberikan, sepatutnya kita dah kena ada satu final approved design. Dalam mana-mana projek pun, even yang melibatkan bukan aset strategik pun, sepatutnya design tu kita kena dah final. Dah bila dah dapat final design baru kita keluarkan, kita panggil siapa-siapa yang berminat untuk kalau nak buat tender terbuka. Sepatutnya benda yang macam ni tak boleh buat tender terbuka sebab dia melibatkan aset ketenteraan. Dan sepatutnya dipanggil input yang ada pada kerajaan dan berapa biji kapal yang boleh dibuat, dan sepatutnya kita kena ambil input tu daripada end user lah, TLDM, untuk mengenal pasti apakah keperluannya. Kita tak nak, mana mungkin boleh tengah buat kapal tiba-tiba nak buat change of, nak tukar design tu, dan design tu keputusan dibuat oleh menteri. Sepatutnya benda tu tidak patut berlaku, dan ini melibatkan satu kelemahan dari segi pengurusan lah. Bila pihak luar tengok, ialah negara kita ni tak tahulah apa nak jadi dengan aset kapal ketenteraannya, dengan pegawai-pegawai di peringkat tertinggi yang terlibat dengan rasuah, dan ini amat memalukan. Dan dari segi strategik, pihak-pihak luar yang mungkin boleh ambil benda ni akan jeopardize kita punya keselamatan. Dan dari segi design pun, ialah kita sepatutnya input yang nak ambil itu kena ambil daripada Kementerian Pertahanan, sebab dia orang lah end user. Dia orang yang akan gunakan jadi bersesuaian lah. Kalau kapal itu pesisir untuk meronda pantai, dia kena bersesuaian dengan aset berperangan atau tujuan kapal itu dibina. Dan kalau untuk ketenteraan, untuk kapal yang digunakan untuk kapal penyerang atau kapal yang digunakan untuk menyerang, aset ketenteraan apa persenjataannya perlu disesuaikan dengan tujuan tu. Jadi
pelik lah, di mana ketika kapal yang tengah dibuat tiba-tiba nak boleh change design itu sangat pelik lah. Tidak pernah berlaku lah dalam pengurusan perolehan tu, sepatutnya tidak berlaku begitulah. Seperti yang dapatan daripada PSC dah buat, sepatutnya badan-badan kepimpinan politik telah mengarahkan, contohnya daripada 222 kawasan parlimen ni, kita dah buat laporan polis, dan apabila ada banyak laporan polis, tekanan demi tekanan, maka dia orang tidak boleh lari lagi. Sebab PSC sendiri itu pun telah dipertanggungjawabkan untuk siasat accountability yang berlaku dalam projek tersebut, dan hasil dapatan tengok berlaku keculasan. Jadi adalah tanggungjawab PSC lah untuk hasil dapatan daripada siasatan PSC itu. Jadi kementerian yang bertanggungjawab akan dipanggil lah, dan sepatutnya dah bila ternyata didapati banyak yang meragukan dan laporan polis pun telah dibuat, sepatutnya dah ada siasatan dan kena panggil lah siapa yang terlibat dalam proses tawaran tender dan proses yang melibatkan semua orang kena panggil lah untuk kita nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okay, Wan. Terima kasih, Wan. Bagi dekat siapa lagi seorang tu. Dekat terang bagai bulan. Alright, okay. Terima kasih kepada Abang Fly. Okay, sekali lagi saya nak stress up kat sini. Apa yang dalam laporan PSC ini, okay, pada muka surat 169, ini yang kenapa yang benda ini tidak bergerak. SPRM perlu mengambil tindakan ke atas segala penemuan laporan PSC. Laporan PSC telah diserahkan kepada SPRM. Laporan JKSTU PKK dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Ini adalah yang ada dalam PSC adalah ahli-ahli parlimen ketika itu. Pendakwaan harus disegerakan. Sekarang ini dah masuk 2026. Ini adalah pada tahun 2022. Okey, dah 4 tahun PSC SPRM tak buat apa-apa. Dan inilah yang kita nak persoalkan kepada Anwar Ibrahim. Kamu nak lawan perasuah macam mana ni? Kamu angkat perasuah jadi timbalan kamu. Sebab itu saya kata, inilah di sini juga saya nak membuktikan yang bahawasanya Anwar Ibrahim ini adalah munafik. Okey? Kalau apa yang saya baca tadi ataupun apa yang saya tuduh ini tak betul, dakwa saya kerana saya baca itu daripada laporan PSC. Saya bagi laluan kepada Trump bagai bulan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Okey, baik Abang Wan. Saya mengikut pembacaan saya lah daripada laporan PAC di antara sebab menyebabkan SPRM sukar untuk menuduh adalah kerana paper trail atau dokumen itu terlalu banyak, mengambil masa yang terlalu lama. Jadi yang boleh dituduh buat masa ni hanya ada 2 orang lah. Seorang tu tentera, seorang tu apa nama dia tu, ada 2 orang telah dituduh. Tetapi kenapa mereka tidak menuduh Menteri Pertahanan ketika itu? Di sini saya rasa ada permainan sedikit lah. Umum mengetahui melalui laporan PAC, Menteri Pertahanan ketika itu adalah Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi telah melakukan, pada pendapat saya, telah melakukan salah guna kuasa apabila dia menerima permohonan untuk menukar desain daripada Sigma kepada Gowin tanpa mengambil kira kehendak TLDM itu sendiri. Sepatutnya dia ikut kehendak TLDM sebab TLDM adalah pakar dan juga pengguna untuk kenderaan LCS ini. Malangnya Zahid Hamidi tidak berbuat demikian. Dia mengambil keputusan sebab kelulusannya adalah daripada Menteri Pertahanan mengambil kelulusan, memberi kelulusan untuk menukar kepada Gowin. Desain dia akan bentuk kepada Gowin. Dan kedua, dia juga dikatakan telah meluluskan rundingan terus. Di sinilah sepatutnya tender terbuka sebab ini bukan duit yang kecil nilainya. Pada awalnya 6 bilion tak silap saya, kemudian bila dah 6 bilion telah pun dibayar, tapi masih lagi tidak siap, kapal satu pun tak ada. Sepatutnya SPRM mengambil pendekatan untuk menuduh Zahid Hamidi di bawah salah guna kuasa. Sama ada berlaku unsur rasuah atau tidak, melibatkan kewangan atau tidak, ada duit masuk poket dia ke tidak, itu isu kedua.
Sebabnya pertuduhan pertama yang boleh dibuat adalah salah guna kuasa. Kenapa dia mengambil tindakan untuk menerima perubahan reka bentuk daripada Sigma kepada Gowin, dan kemudian kenapa dia membuat rundingan terus. Ketiga, kenapa mengarahkan pembayaran terus. 6 bilion itu dibayar secara lamsam, habis bayar, tidak melalui peringkat seperti mana yang berlaku dalam setiap kontrak atau projek. Bayaran dibayar secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama siap, dibayar berapa persen. Fasa 2 siap, dibayar berapa persen. Tetapi ini tidak berlaku. Ini adalah salah guna kuasa yang teruk. Tapi malangnya SPRM tidak mengambil pendekatan sedemikian, dan malangnya peguam, termasuk majlis peguam di pihak pembangkang pun tidak membangkitkan isu ini. Isu ini hanya dibangkitkan di dalam PAC, dan seperti mana yang umum ketahui, PAC tidak berkuasa untuk mendakwa atau menuduh seseorang ke mahkamah, dan bukti di PAC itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa dan telah diserahkan kepada SPRM. Jadi kita heranlah kenapa SPRM masih tidak menuduh. Sebab untuk salah guna kuasa jelas, laporan PAC jelas, dan laporan akhbar pun jelas mengatakan bahawa berlaku pemberian kelulusan penukaran reka bentuk dan berlaku pemberian tender secara rundingan terus. Okey, sekian Muhammad. Saya buka dengan itu dulu. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada Terang Bagai Bulan. Buat pengetahuan Terang Bagai Bulan dan sahabat semua, sebenarnya PSC telah pun menyerahkan tadi seperti mana yang dinyatakan, telah pun pengauditan juga telah pun serahkan kepada SPRM. PSC pun telah hantar laporan kepada SPRM, dan mereka sebulat suara mengsyorkan adalah untuk membawa lakukan pendakwaan. Dan apa yang saya dapat info, ketika PRU, sebelum PRU 15 itu, sepatutnya pendakwaan itu berlaku pada bulan 11 ketika ketika berlakunya bubar parlimen. Sebab itu saya kata Zahid Hamidi sebenarnya dia tak takut dengan 47 kes. Yang dia takut adalah dalam kes LCS. Jadi kenapa dia mendesak Ismail Sabri all out untuk bubarkan juga parlimen? Kerana pada bulan 11 itu, apa yang saya dapat tahu, sepatutnya pendakwaan ke atas LCS itu bermula. Jadi dia cepat pintas, dan sebab itu hari ini ini juga kita harus beritahu, bukan saja ini bukan pasal Melayu ke Cina ke India, ini adalah pasal duit negara. Dan hari ini juga yang ada pengerusi PSC itu juga adalah pemimpin DAP. Nurul Izzah juga adalah naib pengerusi, dan ada beberapa lagi kepimpinan ataupun ahli parlimen menjadi ahli jawatan kuasa dalam PSC. Sebab itu saya kata mereka ini juga menipu kita semua, pemimpin DAP. Kenapa kamu stopkan benda ini? Dan apa yang saya difahamkan, PSC telah pun hantar laporan kepada SPRM pada bulan 7, kalau tak boleh baca, bulan 6 ke bulan 7. Dan sepatutnya SPRM telah pun, apa yang saya difahamkan, SPRM telah pun menghantar laporan PSC dan sebagainya kepada AG. Dan sepatutnya pendakwaan itu berlaku pada bulan 11 2022. Okey, fine. Berlaku apa? Berlakunya pembubaran parlimen dan pilihan raya. Tetapi okey, benda itu sudah berlalu. Tetapi kenapa kerajaan hari ini? Sebab itu saya kata, kita juga ditipu oleh Anwar Ibrahim. Kenapa laporan PSC dah siap, dah hantar kepada SPRM, dah ada dekat AG punya table, kenapa Anwar Ibrahim tutup juga kes ini? Kenapa? Nak selamatkan Zahid Hamidi. Sebab itu saya kata hari ini wajib kita desak Anwar Ibrahim dan terutama sekali pemimpin-pemimpin pembangkang ini bersuara tentang PSC, tentang LCS. Sebab itu saya kata kita hanya diperbodohkan oleh Anwar Ibrahim. Kita hanya diperbodohkan oleh Zahid Hamidi. Kononnya Anwar Ibrahim, kita nak lawan perasuah bilion. Dia tuduh Tun Dr. Mahathir, dia tuduh Allahyarham Tun Daib. Yang sebelah kamu tu 6,000 juta tiris duit rakyat. Kenapa kamu tak dakwa sehingga hari ini? Dan sebab itu saya amat kecewa, saya agak terkilan bila mana PAS pun bukan tak tahu pasal kes ni. Malah Fazli Syahari juga adalah salah seorang komiti member ataupun AJK, ahli jawatan kuasa di dalam
PSC ketika itu. Ada nama Fazli Syahbi. Bukankah kamu tak tahu yang bahawasanya kes ketepisan 6,000 juta ini adalah satu benda yang amat dahsyat? Dan saya tak tahu bagaimana pemimpin PAS masih lagi nak bentukkan kerjasama dengan UMNO. Kononnya nak penyatuan Melayu lah, muafakat. Ini semua pembohongan. Bukan setakat kena patuk oleh ular yang sama berkali-kali. Ini kena tipu dengan biawak je ni. Saya heran ini PAS. PAS perlu, please PAS. Jangan jangan orang kata diperbodohkan oleh UMNO buat kesekian kali. Hari ini rakyat kita tidak akan lepas dalam kes ini. Saya cakap terang. Saya akan terus konsisten daripada seawal 3 tahun lepas lagi. Saya dah bercakap tentang LCS. Kita harap pemimpin pembangkang tekan Anwar Ibrahim. Kenapa tiada pendakwaan ke atas LCS sedangkan laporan PSC telah pun siap dan telah pun dihantar pada tahun 2022 lagi. Sebab itu saya kata tak rasional untuk PAS bentukkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin korup yang ada dalam UMNO. Unless UMNO sudah lagi tidak dikuasai oleh Zahid Hamidi. Sekarang ini, mission kita adalah untuk mengheret Zahid Hamidi ini ke muka pengadilan. Dan tak terhenti di situ. Kita nak menang pada PRU 16 nanti, bukan setakat Zahid Hamidi. Kita nak heret Anwar Ibrahim. Kita nak heret beberapa kepimpinan DAP yang korup. Malah kita nak pergi bersama dengan UMNO. Mana rasionalnya? Saya tak tahulah, saya punya cara pemikiran mungkin berbeza. Saya bukan berpaksi kepada parti. It's not about semata-mata nak dapatkan kuasa politik, tetapi kita harus memikirkan yang betul kita sokong, yang salah wajib kita lawan. Saya bagi laluan kepada